bana. Are you ready? Hantaran pempengaruh kasih Iris Leona menjadi sorotan netizen selepas ada yang menganggap perkongsian tersebut kurang sesuai untuk dimuat naik secara terbuka di media sosial. Menerusi perkongsian di online, Leona dilihat memuat naik gambarnya bersama keretanya yang dikunci, Klampi, buat pertama kali. Selain itu, Leona turut mendedahkan bahawa dia telah menerima saman kelima hanya dalam tempoh sebulan. Bagaimanapun, hantaran tersebut meraih perhatian netizen yang mengkritik tindakannya itu seolah-olah memberi contoh tidak baik kepada para pengikutnya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen menegur sikap anak perempuan kepada pelakon Azhar Sulaiman itu yang dianggap menyusahkan pengguna tempat letak kereta yang lain. Selain itu, warganet turut menitipkan pesanaan agar tidak sewenang-wenangnya menggunakan kekayaan sebagai tiket untuk melanggar undang-undang.